Hello, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam next episode Pod Maya. Let's go. Alright guys, seperti biasa aku Epul masih lagi di channel Pod Maya. Sebelum aku mula, aku nak minta jasa baik korang yang mungkin baru tonton episod kali ni untuk subscribe channel Pod Maya. Bukan apa, sebab channel ni mengenalkan independent band dan juga barang baik yang ada dekat Malaysia yang mungkin korang dah discover, tapi ada seorang dua scene BBNU yang baru nak kenal dengan independent band yang ada di Malaysia. So untuk episod kali ni, of course you guys kenal, tak perlu aku nak sebut lagi. Dari 90-an lagi diorang dah menapak dekat Malaysia, sampailah sekarang ni dah 25-26 tahun lebih kurang. Mereka adalah Gerhana Ska Cinta. Yeah. Ya, kita ada. Apa khabar semua, baik Kabarnya waras. Perjalanan semua okey? Alhamdulillah baik. Eddie, Bakri, Nazmi and Hanis. Anis. Yes, saya. Alright. So, sebelum kita mula, macam biasalah, agak klise jugalah soalan ni. Mungkin dekat mana-mana podcast pun akan ada soalan ni. Tapi nak juga tanya sebab ada juga yang baru nak kenal dengan Gerhana Ska Cinta. Macam mana dia nak bawa daripada, of course sebelum ni SCAB ke Gerhana tu. Perjalanan genre pun agak beza. Kenapa tiba-tiba memilih untuk ska dan juga reggae? Okay, macam aku sendiri, pasal aku yang form band ni kan, daripada SCAB ke Gerhana tu tak kekok lah. Sebab culture yang kita bawa tu memang dengar lagu ska, rocksteady, reggae ni. So tak jadi masalah untuk aku adapt the sound of Jamaica tu masuk dalam aku punya band baru lepas SCAB tu. So memang tak ada masalah. So mula-mula nak tubuh tu, kau dah plan siapa band members yang kau nak tarik? Ataupun try and error ke? Masa aku first form band tu, aku punya kepala otak fikir kakak aku lah, Widi. Ya. Dia boleh nyanyi kan. So dia, and then aku nak cari wind instrument, aku tak kenal sangat. So aku ambil inisiatif untuk belajar sendiri trumpet. And then sedang aku belajar tu, dari situ aku buat networking lah. Okay. Dengan networking aku untuk kenal orang-orang yang main trumpet, trombone. Dari situ aku kenal Barjab, tu aku kenal Chiwok, semua tu lah. So sekarang dah hampir 20 lebih tahun tu, line up the latest one kalau kita tengok dah total 9 yang asal ada 6. Kalau yang asal sekarang, yang tinggal asal aku, Bakri and Fairuz and Widi. Okay. Tinggal 4 orang je lah yang asal lah. Okay. Tapi Bakri pun like second selepas Oli. Okay. And then, tapi dia lama juga. Oli like satu EP and satu single je dia main. And then Bakri main the first album lah. The first album Bakri yang main. Start tu Bakri sampai sekarang lah. And Fairuz and Widi dengan aku. Okay, so perjalanan 25 tahun, mungkin ada yang dah membesar dengan Gerhana, ada yang BBNU baru nak kenal. So sekarang dah bergerak untuk the new album yang keempat. Betul. Kita last album tahun 2007. 17 tahun. 17 tahun. Tapi lepas album di Siska 2007 tu, selepas tu kita banyak keluar single lah sampai album ni lah. Kenapa ambil masa 17 tahun? Fulus ke? Fulus menjadi peranan juga. Fulus, and then you know, like adik-beradik pun bergaduh. So dalam band pun ada benda-benda yang tak best. Ada yang keluar, ada yang masuk balik, ada yang keluar, ada yang masuk, benda-benda macam tu lah. Tapi Gerhana tu ada je kan. Kat situ lah aku discover new musician macam Farin, macam Wid, macam Scarlett. Scarlett is kita punya adik kepada original bass player kita kan, Jalut. So kat situlah kita nak cari band members baru, and then nak record single, perlukan duit, studio, semua benda tu lah. Kita ada Jalut, kita ada Scarlett. Diorang pun ada kat sini, tapi kita tak boleh nak letakkan semua dekat dalam podcast kita orang ni. Betul. So cakap hi semua. Diorang ada. Diorang ada sebenarnya guys. Di belakang kamera. Di belakang kamera. So untuk Bakri, of course daripada awal sampai sekarang tengok, ada yang pernah cakap kau bukan orang Melayu. Macam Mak Saleh pun ada macam tu. Saya orang Malaysia. Saya orang Malaysia. Orang biru ke? Orang biru. Kuning ke? Itu orang Malaysia. Tapi masih maintain Sebab yang lain tengok
dah 25 tahun, kadang-kadang ada orang tengok macam aku sendirilah, umur meningkat dah mula putih-putih sikit. Sama masih betul. Kalau tengok stamina dengan music yang korang bawa, tak ada masalah. InsyaAllah tak ada. Ini tengok korang punya show back to back ni. Betul, memang apa gerhana lampu dia. Itulah lampu kita ni dia main-main hitam putih pula. Sama macam korang punya juga hitam putih Betul. Kuala Lumpur. Hitam Mungkin putih Kuala Lumpur. Tu ada tema kot. Pasal energy tadi Macam gerhana ni memang kita dah susun schedule untuk road tour akan datang untuk album baru. Termasuk dengan mana-mana show yang dah kita confirm lah untuk tahun ni. Memang stamina tu memang nak kena sendiri masing-masing. Macam Anis pun tiap petang dia pergi gym. Nazmi pun sama. Nazmi pun dia buat jogging. So memang kena lah sebab kena ada. umur kadang-kadang kita nak bawa energy dengan crowd. Ya, betul. Dengan kita kadang-kadang orang tak boleh cakap alamak aku dah berumur tak boleh macam dulu. So no, diorang nak juga. Betul. Right. Masih bertenaga macam biasa. Macam biasa. Ulam-ulaman, jamu-jamu masih lagi jalan guys. Masih. Okay, kalau tengok Di, nak tanya, aku pernah tengok satu channel dekat YouTube. Dia bukanlah serbu tapi dia discover kau punya studio lah. Kau boleh kata kolektor banyak juga vinyl piring-piring hitam yang kau simpan kat studio. So itu untuk reference ke ataupun kau memang minat untuk simpan semua tu? Aku memang minat. Aku memang minat piring hitam. Aku start collect dari tahun berapa 97 kot. Tapi masa tu aku collect banyak punk punya records, Oi punya records, adalah sikit-sikit reggae. Makin lama makin banyak sampai sekarang macam tu. Aku memang collectors lah. Wow. So pergerakan dari zaman fizikal sampai sekarang dah mula ke digital. Kau rasa benda tu apa yang kau boleh cakap? Aku personally aku rasa kalau orang tanya aku mana lagi sedap, of course digital, dia punya sound tu memang clear lah kan. Kita dengar kat radio, kita dengar kat CD pun semua very clear. Tapi bagi aku macam vinyl tu lagi ada apa orang panggil sentimental punya touch. Pasal dia masih sentuh the physical kan. And bunyi cracking tu tu yang buat aku rasa lagi. And then aku ada pelik punya ni ke, pelik punya sifat. Kalau beli vinyl tu aku buka aku akan cium. Hah? Aku tak tahu aku punya Setiap kali kau beli Fetish. Vinyl fetish. Vinyl fetish lah. Vinyl fetish. Boleh dikatakan lah. Oh, setiap kali kau beli kau akan aku suka dia punya bau. Aku dah macam dah addicted gitu. Nazmi pun ada benda pelik ke? Kejap lagi kita tanya apa benda pelik yang kau Okay. Tapi kalau tengok daripada collection tu memang kau buat simpan lah, tak pernah terfikir kalau ada orang nak beli ke apa ke? Aku pernah nak buka record store. Kalau siapa yang tahu Sputnik Record sekarang kan. Dulu aku buat aku punya record store sendiri. ADJ Record Store. Aku order barang, aku order vinyl untuk dijual lah. Dah sampai vinyl dekat KL, apa yang aku order tu, aku nampak aku macam sayang nak jual. so aku simpan je kat rumah. Aku cakap Nazar kau buka je lah. Aku sewakan kedai tu kat dia macam tu. So dia sampai sekarang Sputnik Record, so dia jual rekod lah. Aku tak boleh, aku sayang nak jual. Yelah, benda kadang-kadang susah cari. Betul. Okay. Dan cakap pasal rekod, kita ada juga buah tangan lah. Kalau korang tonton episod ni berada di Marina Walk Puteri Harbour dan diorang podcast sebelum konsert sebelah malam. Kalau korang tonton episod ni, mungkin korang datang ataupun mungkin korang tak sempat datang. So mana yang datang mungkin sempat belilah. Kita ada bawa juga white dan juga box kita ada yang loose, kita ada juga yang box set. Eksklusif. Ni dalam box set ni ada CD, ada vinyl, ada kaset. Okay. And dapat box ni of course. Lepas tu dalam vinyl tu juga ada 3 poster, 1 postcard and then 1 booklet. Itulah. Lepas tu dia punya vinyl pun warna putih. Itu specialnya. Yang kita bawa kat Johor dah sold out dah. Last 2 weeks pun aku bawa pun dah sold out. Lepas tu kita ada buka lagi itu ada buka lagi pre-order. Okay. Mungkin insyaAllah boleh order lagi dekat Sputnik Records lah. Cantik. So kalau mungkin korang terlepas untuk dapatkan, boleh pre-order lah sebab betul. Pasal kita akan keluarkan CD juga. Sebelum ni tak ada CD. CD hanya dalam box set saja.
Selepas ni kita akan Loose jual yang loose juga. Oh, okay. Dengan vinyl. So untuk harga, Harga nanti boleh tanya Sputnik Records lah. kalau mana yang nak tahu info, seperti biasa lah, IG, Facebook, TikTok. TikTok ada TikTok ada. Ada konten-konten juga. Ada joget. Kita semua kaki joget apa? Sebab memang of course lah, kalau sebut pasal ska, reggae, crowd mana-mana pun, sebab ni music dari luar dah diterapkan dekat Malaysia. Cuma kalau kau sendiri je tengok budaya dari luar tu, adakah ska tu di Malaysian kan ke, ataupun sound dia tu kita larikan sikit ke? Kalau macam Ghana Ska cerita sendiri memang kita bawa budaya kuning tu, budaya kuning. Kita bukan bawa bulat-bulat lah. Kita kena campur sikit lah dengan apa boleh dikatakan Eastern ska lah kan. Kita campur adukkan dengan Melayu punya melodi, semua benda tu lah. Kita tak boleh 100% like Jamaican and American punya style. Kita kena inject dengan Melayu punya style of ni lah. Kalau negara jiran terdekat Indonesia, Singapura? Indonesia pun aku nampak diorang dah start inject benda-benda tradisional diorang, macam like keroncong pun dia masukkan dalam ska, rocksteady semua. Banyaklah Indonesia paling suka bereksperimen lah aku tengok. Banyak band. Cuma kat sini band yang banyak eksperimen yang aku rasa kita orang je kot. Ya. Yang band-band ska lain kebanyakan Bulat-bulat. masih berkiblatkan bulat-bulat ke sana lah, ke arah Europe. Ya. Benda tu. Nak tanya Anis satu lah, dah pegang mic macam dah ready tu. So tanggungjawab untuk dengan boleh kata abang-abang semua abang-abang kecuali yang ujung tu, bila dia dapat setiap kali show dia beri tanggungjawab untuk frontliner juga paling depan. So nak control mood, control crowd, rasa sebagai seorang wanita tu okey ke? I don't have an issue when it comes to mood control when facing the crowd. Masalah saya cuma kalau lirik. Tahu boleh share, it's okay. Boleh. Lirik itu memang satu masalah saya sebab bila Kak Willy tak ada and you rarely sing that song, it's my mistake jugalah. There's one thing that it's my call. So you have to memorize certain songs. Kadang-kadang macam lagu-lagu yang baru ni lah, dia macam padahal album dah keluar ni, Nak memorize kau lah. dah patut dah ingat dah apa nak buat kan. So it's and to be a person who is tied up with other things as well. You have your daily things to do kan. So bila event ada once in a month, pump ada event, jadi tak perasan Kak Willy tak ada. Okay. So bila dah 2-3 hari cakap, Kak Willy tak ada. Kenalah ingat lirik balik. Tapi bila dah jadi, langgar lah. Langgar lah. Dia kena confident, kena ada. Ya. Tak. Alhamdulillah hafal. Hafal. Tapi kalau apa-apa jadi pun crowd rasanya okey je. Yang penting diorang nak enjoy. Setakat lirik salah ke apa ke, diorang steady je kot. Tak ada masalah. Nas, tadi tengok macam ujung tu macam dah ngantuk-ngantuk tu, kita kasih kerja sikit boleh Boleh. Kalau kita tengok anak-anak muda sekarang lebih suka dengan of course gitar, bass, drum. Tapi untuk yang blower bukanlah kata kurang, tapi dia untuk ke depan tu macam malu-malu sikit ke apa. Ada cadangan ke, tips ke? Malu tu dah tak ada lah kan. Tak ada Biasa lah. Tapi bila kita dapat dalam satu band yang orang kata apa, best show kan. So kita so dapat yang group yang best best apa semua tu. So kita pun jadi malu tu macam dah hilang dah. Mungkin permulaan naik atas stage tu kita macam malu kalau aku buat terlampau over apa semua, adakah bandmate aku semua okey. Tapi so far bandmate support lah. Apa yang paling susah sebagai seorang pemain saxophone, trompet? Nak kawal stamina. Nak dekat menari. bahagian rahang ke? Nak perut semualah. Oh. I mean nak macam nak apa, jaga stamina, macam nak apa, bermain tu sambil menari kan. Ya? Breathing. Breathing. Itu benda perkara yang paling susah sekali nak buat. Paling susah.
Stamina. Satu stamina blowers ni kita main dengan angin kan. Main angin so Tapi betul juga kalau macam Nafas vokalis dia. nak kena breathing apa semua. Ya. Yang untuk saxophone, trompet semua nak kena juga. sama jugalah. Itu Bising. trumpet. Yang itu trumpet. Oh, Babi okey. tu adalah trumpet. Saxophone dia macam tiup belon. Oh. Teknik dia macam tiup Dalam belon. kereta dia banyak belon. Banyak belon kita orang ada belon juga sebenarnya kat sini kalau kau tak cukup ke apa nak praktis. Umur sekarang berapa? Ha? Umur sekarang? Umur sekarang biarlah rahsia. Cik, tak adalah. Jalan rahsia. Dah 30 sen dah. 30 sen Antara yang termuda juga dekat dalam. Saya paling muda dalam Paling muda kan? paling muda. So connection dengan abang-abang kalau ada benda yang tak setuju ke bagi tahu ke ataupun simpan Bagi tahu jugaklah. nak bagi tahu ni macam bang sound ni tak berapa nak ni nak boleh tak bagi idea ke macam tu ada. Oh, Diberi peluang? Ada. Diberi peluang dulu lah. Band ni sangat terbuka. Sangat open minded. Terima je adik-adik orang muda apa semua terima je. So far tak ada masalah, best. Shock. Okay. Di untuk next mungkin boleh reveal juga lah kalau selepas di Marina Walk dengar cerita akan ke Johor juga. Satu lagi venue untuk konsert Kita Besar. Kita Oh, kita punya next event after this bulan 7 kita ada potential event di di mana? Bulan 7. Indie Fest Kita Was it ada Indie Fest? Indie Fest. Indie Indie Fest Fest. bulan 7, bulan 8 kita ada Rock the World di KL, bulan 9 kita ada Ombak Fest di sini. Desaru Ombak Fest. Desaru. So bulan 10 insya-Allah di Sepang. di Sepang. Hmm. Paling dekat negara jiran Singapura ada dapat mungkin invitation ke. We wish lah, we look forward especially Singapore, Indonesia. Soon insya-Allah. Vietnam, Taiwan, Thailand. InsyaAllah. Okay guys, kalau ikutkan kita memang ada banyak lagi nak borak, tapi disebabkan diorang belum lagi sound check. Diorang nak sound check, diorang nak rest. Malam ni diorang akan perform jam 9 malam untuk korang yang berkesempatan datang pada malam konsert bersama dengan Gerhana Ska Cinta untuk Malam Ska di Chocolate Festival. Thank you so much guys. Untuk korang yang mungkin terlepas, so boleh tunggulah untuk next venue seperti yang Anis bagi tahu. Tapi jangan lupa ni dia guys, kita ada set box dan juga untuk loose kita ada piring putih untuk korang dapatkan dengan harga yang korang boleh check it out dekat IG, Facebook Kena dapatkan cepat. dan juga TikTok. Harga makin naik. Harga makin naik, barang panas. Betul. Bukan Sebab, kita makin sebab hari tu pun Ya. kita ada buka pre-order. Okay. Tak sampai 24 hours sudah sold out. Betul. First batch. Ini zaman-zaman dulu dekat stesen bas kalau ada jual-jual CD kan. Ini antara yang paling orang kejar tau. Physical punya ni. Tapi sekarang dah digital tapi orang still juga nak. Sebab sentimental value Eddie kata tadi kan. Sentimental value tu nak simpan, nak collect, nak susun tengok. Ya, nak baca. Okay. Oh, dalam ni kita ada ni buku sejarah. Buku sejarah. Penubuhan Gerhana. Tersebutlah kisah. So, dalam ni macam-macam kita ada macam mana bermulanya Gerhana Ska Cinta. Kita ada daripada Luar biasa. dulu sampai sekarang tahun 1999 sampai 2024. Bagus lah. Korang kena dapatkan. Ni vinyl ni, box set. Itu cakap. Bagus. So apa-apa lepas ni boleh jadi juru cakap untuk Gerhana Ska Cinta. Bidang terjun. Okey Di, sebelum kita endkan podcast mungkin macam biasalah nasihat untuk generasi BBNU yang sekarang ni mudah terpengaruh lah. Sekarang kita ada banyak platform social media digital dan sebagainya. Diorang mudah terpengaruh dengan yang luar tapi dalam masa yang sama niatnya adalah untuk enjoy. So mungkin boleh bagi tips juga untuk diorang yang datang ke konsert, akan datang ke konsert, baru nak kenal dengan independent scene dan sebagainya untuk lepasan SPM. Nak jadi seperti Gerhana Ska Cinta, nak nyanyi, nak main drum, saxophone dan sebagainya. Okay, macam aku sendiri, aku punya pesanan untuk anak-anak muda kat luar sana yang nak main muzik, nak macam band macam Gerhana Ska Cinta, jujur dengan muzik lah. Jujur dengan muzik. Lepas tu kena ada kesabaran untuk main muzik. Kena kecam, kena ni semua tu biasa. Gerhana semua pun pernah kena kecam, pernah kena macam-macam, tapi kena buat pekat lah. Buat pekat and then sabar dengan muzik kau, and then jujur dengan muzik kau. 2-3 kali kau ulang jujur dalam muzik. Aku mungkin nak detail sikit tu. Jujur tu maknanya kita bukan macam mana cakap, sebelum ni pun ada orang interview aku selalu cakap benda-benda macam ni. Aku cakap jangan Ikut-ikut. ikut
apa yang radio nak. Jangan ikut apa yang orang kata Mainstream punya kehendak apa semula. trend tu lah. Jangan ikut trend tu. Sekarang nak sekarang ni media sosial, Ya. dia trendy, benda-benda viral. So benda-benda viral sekarang, kau pun nak ikut viral. And then kau boleh viral sekejap and then esoknya kau dah hilang. Kiranya kau tak ada jati diri lah. Tak ada stand lah macam tu lah. Macam bagi aku, kau kena jujur dengan muzik kau macam tu lah. And then kenalah datang dengan macam podcast macam ni kan, macam Port Maya punya podcast ni. Kena datang interview yang okey lah, kau boleh express. Tadi nak mencarut tapi tak mencarut kan. Boleh express, boleh tak ada filtered lah macam tu lah. Alright. Bakri ada nak tambah sebagai seorang tukang pukul? Oh, okay. Ya alamak. Ada nampak Mami happy? Okay, bagi aku sama lebih kurang macam dia, kena jujur. Ali sabar. Lain lah. Okay, kalau nak main muzik, bagi aku kau kena belajar betul-betul lah. Kau kena mendalami, kau kena ada cikgu muzik. Ataupun nak best lagi kau masuk lah institut muzik. Banyak sekarang ada Suara, ada SAE, ada macam-macam kan. Sekolah muzik lah. Maknanya kena mendalami muzik tu dengan betul lah. Jangan kira setengah jalan. Bukan nak kata tengok YouTube, tak boleh. Tapi kau kena ada cikgu juga yang untuk kau faham lagi. Dia nak kena one-on-one session jugalah Kena. Dia Training 8 jam standard. Kau tak kita belajar dengan jin. Ke belajar dengan AI pula? Sekarang ada AI tau. Betul. Lagu dia buat pakai AI sekarang kan. Sekarang buat lagu tentang lelaki putus cinta. Sap keluar. Siap dengan lirik. Komplit. Ya. Bagi aku kena belajar, kena betul-betul lah. Bila kau minat, contoh kalau macam muzik, kalau kau kata kau minat ska, kau tak boleh lah belajar ska je, kau kena belajar semua genre muzik lah. Kau kena dengar rock, dengar pelbagai lah. Jadi kau baru akan keluarkan muzik yang kau suka. Kau akan buat lah benda tu. Baru jadi daripada diri sendiri kan. Ya, jadi diri sendiri. Nampak point dia. Jadi diri sendiri. Anis, sebagai mewakili wanita-wanita adik-adik yang nak join band, nak join scene, tak kisahlah punk ke. I may have a different concept than them because diorang lagi professional daripada saya. Like I myself memang jarang pergi scene, jarang pergi konsert, jarang pergi ini. Because daripada kecil dididik jangan keluar rumah. Oh. So mak jenis yang kalau aku keluar rumah pergi Rock the World, memang aku kena balik, kena bantai balik ke mak aku. Pukul 7 mesti ada kat rumah. Tak, bapak terus ambil sana rembat balik. Alamak. So that's me. So how I learn all this, memang nak sangat, memang suka nak tengok kalau Ghana perform. Dulu Ghana punya fans lah masa album Sekali-Sekala. So for me, how I learn, tak dengar diorang punya ni. Dulu mana ada teknologi sangat. Yeah, betul. So I learn from cassette. Dengar because you love music that very much, you learn it by heart. I tak pandai. I don't know how to read notes or chords. Tauge ke apa, I don't know. Everything I learn by heart. Bagi ABCD pun aku tak tahu. So you have to be genuine, you have to be sincere for yourself. Learn things on your own. And then kalau I learn a lot from them as well. Even adik-adik ni semua, walaupun dia pangkat adik, I learn because they are the best. They have more experience than I am. So pick up lah. Walaupun tak belajar notes tapi I will learn. Okay ni kena marah pun okay ni. Dan kat rumah dengar lah. How I learn is I have my music on my ears 24/7. Wow. Tidur kadang ni sedang kita belajar voicing. Duduk dalam kereta kadang melalak dalam kereta, melalak dalam bilik air, melalak dalam bilik. That's my way. Because I don't go out. I am the type I stay and I learn at home. Yalah. Sebab kadang-kadang bukanlah kita tak nak, kita nak tapi ada beberapa I can't afford untuk classes mahal. So macam I have things but I prioritize my commitment. So to do this, if you really like it, if you really into it, where there's a will, there's always a way. So you belajar situ. So point dia adalah walaupun kau nak tapi ada beberapa halangan, fulus lah, orang tak bagilah. So ada plan B, plan C. Sebab sekarang semua di ujung jari dek. Yang penting kau nak dengan tak nak je. Kalau zaman dulu mungkin susah lah. Kau nak kena keluar, kau nak kena cari tahu. Semua sekarang no. Ujung jari semua. Nak tambah sikit sebelum kita habis? Rasanya apa yang point-point tu semua dah hilang lah. Dah hilang lah. Semua dah kena rembat semua. Cakap tu semua yang boleh diguna pakai lah. Dia akan datang. Mesti ada lagi. Dia ada lagi. Contohnya apa ya? Disiplin. Disiplin macamnya orang kata saya ni tak ada praktis kuat sangat, tapi orang kata contoh kalau kita dapat sesebuah lagu tu kan, kita cuba study apa yang semampu boleh.
Semampu boleh lah semampu yang boleh lah kan. And then kalau yang paling penting, kalau ada orang tegur tu, jangan kita simpan dalam hati lah. Itu paling penting. Tegur, abang-abang tegur ni bukan sebab marahkan kau dik, tapi nak kau bagus suatu hari nanti. Sebab abang-abang ni tak tahu sampai bila boleh main muzik. Yeah. Tak ada, Buka kelas ni? Ya, okay, ada. Masih? Masih ada game. PM tapi. Kalau orang kata apa, kalau orang tegur tu kalau orang tegur tu yang simpan dalam hati lah. Orang kata mungkin apa yang ditegur tu untuk kebaikan kita juga kan. Mungkin dari side kita nampak benda tu, aku rasa aku okey, dah okey dah. Tapi sebenarnya dari side mata orang lain tengok macam kau sebenarnya tak okey. Berani terima teguran. Terima teguran lah dengan baik. Jangan tersimpan dalam hati apa semua. Mungkin dia nak buat kita lagi better kan. Itulah pandangan saya lah. Alright. Thank you Eddie, Bakri, Anis, Nazmi kerana mewakili kawan-kawan yang lain juga untuk Port Maya kali ni. So jangan lupa korang yang dah beli sempena dengan Chocolate Festival, terima kasih. Mana yang tak sempat boleh pre-order juga untuk next concert. Jangan lupa mereka back to back ni sampai ujung tahun nanti akan ada beberapa venue bersama dengan Gerhana Sekar Cinta. Mungkin ada beberapa soalan yang aku tak dapat nak tanya sebab masa sangat mencemburui. Korang boleh tanya dekat ruangan komen. Nanti free time nanti Eddie ke Bakri ke and team boleh tolong jawabkan soalan-soalan korang. Yang penting subscribe channel Port Maya. Kita orang sangat-sangat baru, road to 1K subscribers, sebab kita orang nak bagi tahu kita orang ada independent band yang bagus dan banyak lagi konten-konten yang akan kita bawakan di next episode Port Maya. Maya. Yeah.